Takkanlah sampai DAP kena main jaga zakat. Duit zakat pun dia sakau, agama dia sendiri pun dia khianat. Dia ingat dia boleh jaga bangsa lain, dia boleh jaga agama lain. Lagi haru. Ini timbalan Ketua Menteri paling bangsat lah. Dia penakut. PKR, saya ni Ketua Kupai, Kumpulan Pentaksub Penjilat Anwar Ibrahim. Saya pernah jadi Ketua Kupai, tapi tak pernah jadi timbalan Ketua Menteri kan. Ini timbalan Ketua Menteri paling bangsat lah. Dia penakut. Sebab kami datang, saya datang daripada Negeri Sembilan. Saya nak hantar memorandum. Pejabat timbalan Ketua Menteri cakap, oleh kerana benda yang kita nak hantar bersifat bantahan, jadi dia tak boleh terima. Apa punyalah, memalukan PKR. PKR tu kan parti lawan tetap lawan. Kan? Betul lah saya bekas PKR, tapi saya pengasas PKR. Malu saya. Kan? Ini tak ada maruah betul. Siapa duduk pejabat timbalan Ketua Menteri tak tahulah. Timbalan Ketua Menteri masih kat SPRM tak keluar. Datanglah Kerani pun paling tidak. Naik. Apa nama dia ni, pegawai keselamatan Komtar sampai kena naik turun untuk urus. Jadi hari ni, tak apalah. Saya urus kepada Peta Pulau Pinang, Saudara Zul, untuk macam mana nak urus, nak tinggalkan ke apa. Tapi tinggal ini. Tapi sesungguhnya ini adalah satu yang memalukan. Hang bukan saja penyamun, hang bukan saja korup, hang tak. Nanti tak sesuai pula kata hak tu kan. Hang memang tak ada benda tu lah keberanian ni. Memang memalukan. Timbalan Ketua Menteri yang sangat memalukan. Takkanlah sampai DAP kena main jaga zakat. Kan? Hang duk main macam ni. Malu kat orang DAP lah. Kan? Jadi, kepada orang yang bukan Islam, hampa mesti fikir, ni masalah orang Islam, masalah orang Melayu. Tak. Kan? Duit zakat pun dia sakau, agama dia sendiri pun dia khianat. Dia ingat dia boleh jaga bangsa lain, dia boleh jaga agama lain. Lagi haru. Kan? Jadi kita minta, pertama permintaan saya tidak kurang daripada, kalau ada maruah, habis tengok hari ni memang tak ada maruah, turun pun takut. Kan? Kalau ada maruah, sila bercuti, letak jawatan. Kedua, supaya bagi laluan, jangan PKR ni dulu, Najib nyekih lah apa semua. Kena bercuti, kena tak jawatan, kena bercuti, tak jawatan. Sekarang hampa ambil memorandum pun penakut. Kedua ialah Anwar Ibrahim, tolong jangan ganggu kes ini. Tolong jangan ganggu kes ini dan biar selesai. Kan? Jadi saya bagi pihak seluruh rakyat Malaysia, khususnya di Pulau Pinang, kita mendesak PKM sila letak jawatan. Jadi kita ucap terima kasih kepada media. Saya faham ini zaman media ditekan dengan lebih teruk. Nak keluar ni Fahmi Fadzil pergi tengok sambil kayu gerek tu kan. Kayu basikal, dia tengok apa-apa keluar, bantulah, keluarlah kot mana pun sikit-sikit kan. Ini satu benda yang sangat memalukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.